Ramai mungkin tidak menyedari bahawa versi groovy pop lagu Cinta Tersimpul Rapi yang tular di media sosial dan sempat mendahului carta iTunes Malaysia sebenarnya adalah hasil janaan kecerdasan buatan AI. Lagu tersebut dimuatnai oleh pencipta kandungan AI dikenali sebagai Jane in Heaven, namun terpaksa diturunkan susulan isu hak cipta kerana menggunakan karya asal tanpa kebenaran. Versi AI itu sebelum ini meraih jutaan tontonan di YouTube sejak dimuat naik pada Disember lepas dan menjadi fenomena di TikTok sekaligus mengembalikan populariti lagu berkenaan dalam kalangan generasi baharu. Untuk rekod, lagu asal Cinta Tersimpul Rapi adalah dinyanyikan oleh Aini Suraya, dicipta komposer Azmir dengan lirik oleh Luqman S dan dilancarkan pada 1999. Jane in Heaven mengakui kesilapan tersebut dan memaklumkan akan lebih berhati-hati selepas ini selain menyatakan sokongan terhadap industri muzik tempatan. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.